kalau kita pandang suatu perkara dengan pandangan yang negatif, maka dia akan jadi negatif. Pada Tuhan tak ada perkara yang negatif. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, sakit, sebenarnya positif. Kenapa Allah bagi aku sakit? Sebab Allah sayang aku. Kenapa Allah sayang aku? Sebab kita ini hamba Allah. Mana tanda yang Allah sayang aku? Lalu Nabi memberitahu kepada kita, orang yang sakit, kata Nabi, setiap hari diampunkan 100 dosa dan dikurniakan 100 rahmat. Jadi kita sebagai hamba Allah yang kita sebenarnya tak rasa pun kita pernah buat salah. Sebab apa? Sebab kita rasa sentiasa betul. Rasa sentiasa betul adalah satu kesilapan yang besar dalam hidup. Kerana orang yang merasa dirinya terlalu betul, dia tidak boleh ditegur. Dan inilah yang disebut oleh ulama, dua perkara kita ini dalam berbuat kebaikan. Ada dua penyakit. Saat orang buat baik, ada dua penyakit, kata ulama. Satu, dia rasa dia baik. Dua, dia sombong dengan kebaikan yang pernah dia buat. Bukan sekadar kebaikan, tapi kejayaan juga. Suatu kejayaan yang dia pernah cipta, dia rasa sombong dengan kejayaan itu. Jangan lupa, kejayaan itu adalah kurniaan daripada Allah.